Seterusnya riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sanad dia tu ada berbeza-beza. Ada yang mengatakan riwayat daripada Sa'id bin Abi Sa'id. Kalau riwayat daripada Sa'id bin Abi Sa'id, maknanya riwayat ini adalah riwayat mursal. Tetapi kalau riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka riwayat ini adalah riwayat marfu'. Yani sebab Sa'ad bin Abi Waqqas tu sahabat, dia dah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Sa'id bin Abi Sa'id, dia tak dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya riwayat ini ada dua bentuk lah. Ada yang mursal, ada yang marfu'. Itulah rekah ceritanya. Kalau nak panjang, dia panjang pula lah. Sini dari segi riwayat ni gini-gini beza. Anak murid lain tu hak ni riwayatkan lagu ni, hak ni riwayatkan dalam ingatan dia gini, tapi dalam catatan dia lagu lain. Seperti kata Qutaibah, tok guru kepada Imam Abu Daud, dalam kitab saya memang daripada Sa'id bin Abi Sa'id, tetapi tadi dia telah riwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maknanya ingatan dia dengan hafalan dia, dengan tulisan dia tu, catatan dia tu tidak serupa. Tidak serupa. Lagu mana nak pakai? Itu panjanglah perbincangannya dalam ilmu hadis. Kalau perawi lagu mana? Mana nak pakai? Dengan sebab itulah Imam Abu Daud dia mari beberapa orang tu guru dia ni. Mana kalau mungkin kita nampak ada kelemahan di sini, ditampung kelemahan itu oleh perawi yang lain. Walau bagaimanapun dia mari hak mula-mula tu, hak lebih kemahnya iaitu hak Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kalau riwayat ini adalah riwayat yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu bukan dari kalangan kita orang yang tidak berlagu dengan Al-Quran. Riwayat satu lagi supaya tu juga daripada Sa'ad, supaya tadi juga orang yang tidak berlagu dengan Al-Quran. Mana tidak berlagu ni, tidak baca dengan bertajwid, dengan tartil. Itu hak tepatnya, semua terima kalau hak tu maksud lagu tu. Lepas tu kalau lagu ni tu hak kemudian. Lagu hak sebenar yang dimaksudkan di sini iaitu sesuai dengan tajwid dan tartil yang Nabi SAW ajar, mengikut kaedahnya. Waktu itu maksud berlagu. Dengan sendirinya dia jadi berlagu. Dan berlagu setara tu cukup dah. Kalau nak kira orang panggil berlagu dah lah tu. Tidak mesti jadi tukar lagu, tidak semesti jadi tukar lagu, jadi qari sahur benar tu, dak, tu tidak mesti gitu. Hak biasa ni pun kalau baca mengikut tajwid molek, mengikut kaedah molek, ya sudah berlagu dia tu orang panggil tu. Bukan maksud lagu ni cara letak gini nah, pekuk lingo dah. Tidak lagu tu, tak mesti gitu. Satu makna dia. Satu lagi maknanya, bukan dari kalangan kita orang yang tidak berpada ataupun tidak berasa cukup dengan Al-Quran. Tak berasa cukup. Hak ni ramai ulama terima ni. Makna ni kebanyakan ulama terima hak ni. Sebab apa? Pada muka surat 310 cuba kita tengok. Man lam yataghanna bil Quran, dia mari beberapa makna. Au lam yastaghni bihi an ghairihi, ataupun tidak berasa cukup dengannya, tak perlu dah kepada hak lain. Ada beberapa makna. Turpasti berkata, dia mentarjihkan makna istighna di sini. Seperti Imam Abu Daud sendiri pun dia mari riwayat kemudian ini dengan makna yastaghni bihi. Itu dengan makna istighna, makna berasa cukup, berpada, berasa kaya dengan Al-Quran itu. Itu maksudnya. Wa qala, dia kata al-makna, makna dia laisa min ahli sunnatina wa mimman tabi'ana fi amrina wa huwa wa'id, kata dia. Bukan dari kalangan kita, mana orang yang mengikut sunnah kita, dan bukan orang yang mengikut kita dalam ajaran kita. Ini Nabi kata begini, ni kata dia ancaman ni, wa'id ini. Padahal kita semua tahu, semua umat tahu,
Tidak ada khilaf orang yang mengaji Quran ni boleh pahala kalau dia mengaji. Tak nak berlagu pun, mengaji biasa gini boleh pahala, min ghairi tahsini sautihi, walaupun suara dia tak sedap setara mana pun, walaupun dia tidak berlagu pun boleh pahala. Bagaimana kita nak pakai dengan makna berlagu? Kalau makna berlagu ni kat cara berlagu hak kita faham lah, hak orang ramai faham. Sebab qari-qari hak taning tu lah baca tu, hak tu lah maksud berlagu. Kalau baca saja gitu tidak berlagu. Dia kata kalau kita pakai dengan makna berlagu rusak. Sebab apa? Sebab orang yang mengaji Quran walaupun tidak dengar berlagu, hak kita maklum berlagu dalam uruf kita. Maknanya orang baca saja gitu termasuk jugalah bukan ahli sunnah. Bukan dari kalangan kita. Nabi kata itu ancaman besar berat tu. Padahal boleh pahala. Kalau bukan dari kalangan kita boleh pahala lagu mana? Tak boleh pahala dulu lagi lah. Dan mungkin tidak mengikut cara kita. Ini boleh pahala. Itu dia kata. Qultu wa kadzalika rajjaha at-Tahawi fi mushkilihi ma'na al-istighna. Begitu juga Imam Tahawi dalam Mushkilul Athar dia, kitab dia mentarjihkan makna istighna. Man lam yataghanna bil Qur'ani man lam yastaghni bil Qur'an, iaitu orang yang tidak berasa cukup dengan Quran. Tak berasa cukup dengan Quran. Hak tu hak lebih sesuai. Barulah munasabah nak Nabi ancam kata bukan dari kalangan kita. Sebab apa? Kalau maksud lagu tadi tak munasabah. Tetapi kita kena ingat boleh juga dengan makna berlagu, tapi bukan berlagu seperti yang dipaham dalam uruf kita. Berlagu tu maksudnya bukan dari kalangan kita, orang yang tidak baca Quran mengikut kaedah, mengikut tajwid, berdasarkan tajwid. Itu maksud lagunya. Walaupun tidak berlagu, orang kata tidak berlagu, kalau baca mengikut tajwid sudah berlagu dah lah tu. Kalau pakai lagu tu boleh juga, tapi janganlah dipahami lagu tu dengan makna orang ramai faham. Berlagu ni bacanya maksudnya baca mengikut tajwid, mengikut kaedah yang digariskan oleh ulama-ulama kita. Gitu maksudnya. Tak apa, boleh pakai kedua-duanya. Maksud orang yang tidak berasa cukup dengan Quran ni lagu mana? Berpada dengan Quran. Berpada dengan Quran dan tidak berasa cukup dengan Quran. Mana duduk cari hak lain lagi. Duduk cari hak lain lagi. Berasa Quran ni tak padat. Kalau nak buat agapa-agapa. Kalau nak agapa-agapa, nak peraturan kau nak agapa kau, Quran ni tak padat lagi. Bukan dari kalangan kita hak lagu tu. Kena ambil hak lain. Misalnya dalam membentuk akhlak, dalam membentuk peribadi generasi muda, kita ambil tak padat. Padahal Quran ni ada. Tak padat dengan hak tu. Kita ambil tu orang barat, orang gapo ni hak tidak Islam pun. Hak tu. Padahalnya dalam Quran ni cukup, dah lebih pada cukup. Kalau ikut molek, royak molek. Dari segi akhlak, dari segi perangai peribadi gapo cukup dah. Bukan dari kalangan kita hak lagu tu. Hak kita sungguh kalau lagu tu nampak kebesaran orang. Nampak kebesaran orang, kelebihan orang. Kalau nak belajar nego ke dengan dia boleh dari segitu hak dunia ni. Nak mengajar beki kereta ke tak, kita kata boleh. Tapi kalau nak bentuk akhlak, Nabi itu orang hak nombor satunya yang membentuk, membina akhlak, membina peribadi umat. Tiba-tiba kita tak berasa tak pandai dengan hak tu. Nak ambil hak lain. Ambil hak lain tu bahaya dia tu ada belan-belan. Bahaya dia. Lama-lama kita jadi kagum dengan demo tu. Demo tu bisa setara mana pun kalau dia tidak Islam juga. Tak sebenar. Akhlak dengan orang saja. Pada dengan Tuhan, dia sendiri pun tak tahu mana. Nak belajar lagu tu. Hakikat dia sebenarnya tak lagi. Cukup dengan Quran. Cukup dengan Quran. Lepas tu bukan dari kalangan kita tu dengan makna tidak Islam. Siapa tidak Islam pun boleh jadi. Hak tadi lebih kurang gitu je. Kalau dari segi akhlak tu bukan dari kalangan kita, sebab kita tengok sahabat yang hebat-hebat yang telah membentuk sejarah, mencipta sejarah, dia ikut apa?
Tak ada benda lain. Quran.